Kata dah lama dah saya tak buat video. Kita kembali lagi dalam Tun Lidi. Next new episode, new series. Untuk episod pertama, kita ada satu benda yang special. Hari ni hari Sabtu, 25 hari bulan 7. Kita akan pergi ke Splash Mania. Splash Mania. Kita akan pergi ke Splash Mania lah. So ni tengah siap-siap. Tengah siap-siap kan. Macam biasa, bag my favorite bag, leather bag. Yang ni suka lah, semua dah letak dalam ni. Baju renang semua, sunscreens, apa lagi ni aku buat ni my moms do that ni. Sandwich nak bagi kat kawan-kawan. Kat sana nanti ada kawan-kawan ramai. So ni nanti ada orang pick up. Amir pick up dengan Ilman. Siapa Amir dengan Ilman tu nanti saya akan tunjuk lah siapa orangnya. Okay, so jump. Sampai dah. Dah sampai dah deh. Assalamualaikum. Okay, ni kita kita gerak ke Splash Mania. Ni Amir. Okay. Hai Amir, hai. Hai Amir. Ni Ilman. Ini Ilman Naimi. Kau macam aku rakam kau. Okay, kita rakam sama-sama lah. Okay, ambil Okey, ambil kan. Okay, Ilman tak sarapan lagi. Ini bawah ni pun makan sekali je. Itu boleh makan sekali. Itu macam apa manggil? Apa entah. Saya nak satu. Makan. Makan dulu lah. Sarapan dahulu lah. Let's take Jalan Bukit Naga, 190 Jalan Bukit Temuning Shah Alam. Makan buah lagi. Sebelum kita gerak, kita makan dulu lah. Dah nak sampai guys, tu. Aku tengok cuaca. Kapal guys. Lagi best hujan tadi man. Dah sampai sikit lagi nak sampai. Lagi sekarang 6.30. Lagi 5 minit. Apa? Apa aku tak pakai apa-apa. Lagi ayam. Boleh tak pakai apa-apa kan? Ya, saya boleh kan? Boleh. Saya pakai ni. Sekarang kita dah sampai, kita dah kat parking lot dah. So abang tu tengah Sampai dia. tengah tunjukkan nampak dekat ni. Tengah sini. Itu apa? RM8 korang RM8. Dapat isi dia. Ambil isi. Banyak-banyak. Terima kasih. Terima kasih man. Terima kasih. Kita ada watak baru kat sini, Haris. Dia dah sampai kat sini nampak dia dengan motor dia. Main karakter baru lah. Main karakter baru. Dia motor ni nampak ni motor dia. SL nampak. SNL masih L lagi SL lagi tu. Sorry tu. Slow ni Ilman pun tengah rakam kat, tak tahu rakam apa. Mungkin bagi kat mak dia mungkin. Ni belakang ni je dah nampak dah. So kita kena lintas pagar ni. So boleh terus masuk ke Splash Mania. Jom kencing. Dah jumpa Hari dah. Hai Hari. Kita dah kemas. Dah kemas. Dia suruh ada hantu datang dekat. Video tu. Ada Ham enggak? Ada Ham, say hi. 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 Hello. Tengah beratur. Ni kita tengah Dia mana sikit Emma hilang dah. Sikit. So tiket lepas ah. Next tiket. Ni ada. Dah lepas yang tak lepasnya Haris lagi.
Haris dulu sebab Haris. Okay, bye Haris. Nanti Haris arahkan kita supaya kita gerak dahulu. Kita masuk dekat sini. Cek kalau ada Google ke tidak. Google. Ni Google. Ish, ni ketam-ketam Google lah yang mana. Macam tolong Ni 100 Iman nak. Banyak lah. Ni ada spek mata. So untuk masuk dalam kita punya water park ni, kita akan masuk dekat dia punya cendera mata macam gini lah. Macam gini kan. Banyak lah. Okay. So beri lah apa-apa. Hai. Dari tadi hai Tak tahu nak cakap apa. Ini seorang lagi. Mana? So ni ada nampak spek mata. Tapi malangnya guys, sekarang ni lagi seorang member kita orang ni tak dapat masuk. Tiketnya macam tak sah. Macam tak sah. Dia tak tahu kenapa. Tapi saya beli dengan dia. Dia tak apa. Kita cuba lagi. Dia dah tanda-tandas lah. Itu female punya. Itu female punya lah. Nanti terjerit-jerit nanti dia. Female? Nanti dia terjerit-jerit. Tak boleh nanti jerit. Padam ni lah fee tu kan. Man. Kita dah ada dengar suara saya tak? Kalau tak dengar bagi tahu tau. Dengar ke? Tapi tak dengar sebab saya dah masukkan saya punya dalam ni. So saya dah pakai dah baju renang, seluar renang semua. So ini dia dah pakai baju lagi. Kita mandi bersama-sama. Ini Ilman pakai baju One Championship dan juga seluar bunga-bunga. Okey, jom kita bermain air. Ni. Ni Haris. Seluar pendek. Tengok ni guys, problem. Kenapa? Apa jadi? Tak ada apa-apa. Okay, next Ilman. Hati-hati Ilman. Okay. Selamat datang ke Splash Mania. Selamat datang ke Splash Mania. Sangkut lah. Hari dulu kita tak ada. Hari pula. Wah, hari clean. Sebab dia tak kena kulit kot. Kalau kulit kan dia selesai. Lama. Dah. Mau pula. Baring terus. Kita pula. Sekarang ni kita naik apa memang? Kita akan naik ni, longsor yang panjang, tinggi dan 3 meter dalam. Dalam panjang dia 3 meter. So kita orang kena pakai life jacket lah. Life jacket. So sangat-sangat dalam. So Ilman boleh berenang, so dia tak perlukan life jacket, nampak? Ilman confident je, nanti mati lemas nanti kau. So kita dah main dah. Senyum! Tingginya. Let's go, bye-bye. Sekarang ni kita nak main Monster Tista. Okey. Okey, jom. Okey, kita dah menuju ke tempat-tempat yang sepatutnya kita pergi. Aku nak panjat t-shirt Spiderman. Ramai orang. Macam naik tangki. Panjang lah. Boleh lah Jahari cepat-cepat datang. Aku kena beli lagi. Iman,
Ilman, apa perasaan Ilman tadi naik gelongsor yang dalaman dia macam itu tadi? Saya seorang boleh berenang. Ilman seorang je pandai berenang. Yang ini Harid, Adam dengan saya tak pandai berenang. So saya perlukan life jacket lah tadi. Okey. Siapa? Adam eh? Amir eh? Amir, Amir, Harid, Akil. Abang Harid, Akil. So, tadi macam mana apa? Wah, tadi naik tadi macam mana? Tadi Tenggelam time 3 meter tadi. Dia yang tu. ada demo kan? Demo. Tadi tenggelam kan? Tadi saya tenggelam. Saya cerita balik kat sini. Saya tenggelam. Time mendarat tu kan 3 meter kan dalam dia kan. Saya dah pop. Saya try tarik nafas. Masih air. Habis tu saya try naik nafas lagi. Okey dah ni udara. Saya dalam tadi ada klorin sikit dalam hidung saya tadi. Ni dia punya ni lah man. So bila terjun, fop. Dia akan sap. Fop, dia akan lompat kena ke kapal man. Aku nak sampai hujung atas gila sana tu. Dia akan hujung sana man. Okey. Ni akan kami akan naik yang hijau tu lah. Kami akan naik yang hijau itu. Hampir dah nak ke teman kita dulu Monster kemudian dengan ahli baru kemudian dengan Haris lah. Mari kita tunggu. Kerja gaji basic tak ada. So budak SPM pun ni, saya tak jaga SPM pun dapat 1,700. Wah. Okey dah turn kita dah. Betul dia dengan Overtime lagi. Saya dia ada komitmen bayar, saya ada komitmen. Dah sampai sini jantung aku rasa macam dah, nanti dia suruh kita duduk 4. Kalau seorang boleh naik bang? Seorang? Kalau macam Kalau abang bosan-bosan boleh naik seorang? Kalau bosan combine lah. Kena combine lah Saya rasa saya nak duduk sini ya. I kan ada Selayar lah, yang dia dapat hilang tadi. Yang straight boleh, bersila boleh, pilih. Ilman, ni kau kena oil aku. kau tahan kaki aku malah. Apa nanti kau bangun. Kau nak kena tu. Jangan lutut tinggi je ni. Kena straight Jangan tekan kaki aku bawah. Bersilu boleh bersilu lah best. Nak tambah kaki. Okey dah. Kau seorang je. Bersila boleh. Okay, standby semua. Wait. Dah bang turun. Okay, jom turun. Jalan. Tadi. Sorry sampai situ je sebab bateri time tu habis. Dia tak boleh buat apa dah. So bukan sampai situ je kita punya apa panggil? Kita punya journey. Ada sambungan. Kan tim kita ada pecah 2 tim sebenarnya. Ingat tak Haris kan dia masih lagi kat luar kan. So Haris dia akan masukkan dalam seorang lagi tim. Ada Afiq, Asif dengan Syah. So Haris masuk. So korang boleh sambung tengok Haris, Asif, Syah dengan Afiq punya tim. Okay? Terus je.